Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, korang apa ni, ada follower saya DM saya, dia kata, "Bang, boleh tolong review tak ni kedai ni?" Okay, so the next premise yang saya nak explore adalah Kimki nasi ayam Hainan. Okay, berada di Ampang. Okay, ni untuk especially kepada orang-orang Ampang lah. Okay, korang dengar influencer dia review macam mana Nak tahu nasi ayam favorite kau Ni dia nasi ayam Kau tengok dia review macam mana. Ni dah berniaga lebih 40 tahun weh. Semua bangsa suka makan kat sini. Cara penyediaan dia yang halal, tak adalah kau rasa suspicious. Awak yang rasa Dia was-was. kata cara penyediaan halal. Penyediaan yang halal macam mana? Kalau dah namanya orang Cina punya owner ni, yang pertama sekali kedai ni tidak ada sijil halal daripada JAKIM. Okey, dia kata dia dah meniaga lah 4 juta tahun pun. Kalau tak ada sijil halal daripada JAKIM, orang Melayu tolong cari kedai makan yang ada sijil halal supaya tidak ada rasa ragu-ragu dan was-was. Saya tak faham dengan influencer ni, dia sanggup review kedai di signboard tulisan Cina tu, tak tahan tu. Masyarakat betul lah. Saya nak marah, saya tak boleh marah, tapi itulah, saya hanya boleh spread the awareness. Jangan lupa like, follow dan share. Assalamualaikum.